Sebab sekali pandang, nampak macam Pikachu tau. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So kat tangan kita ni ada satu lagi barang baru, barang baik daripada Anbernic. Korang tahulah sekarang ni video saya mostly pasal Anbernic lah. Sebab Anbernic setelah dia diam selama beberapa bulan, starting from this year 2025, dia baru start balik nak push semua model-model dia. However, ini dia ada pembaharuan daripada RG35XX SP dulu. Di mana, nampak tu. Daripada gambar saja korang dah nampak dah kan. Ni kat tangan kita dah ada ni. Kita dah unbox dah. So, jom kita tengok guys. Jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Jom kita unbox. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, baru-baru ni kita unbox satu device baru iaitu RG557 daripada Anbernic. Memang satu device yang memang saya sangat puas hati dan memang saya guna almost tiap-tiap hari saya main dalam ni. So, hari ni kita nak unbox satu lagi barang baru pula. Sebab even though at first it starts as a rumor saja, tapi rupa-rupanya Anbernic memang buat yang betul. So, kalau yang ada kat sini adalah RG35XX-SP. Tapi sebenarnya hari kita nak tengok RG34XX-SP guys. Basically sama juga macam RG557 hari tu. Saya dah unbox dah sebab saya dah letak screen protector tapered glass yang dia bagi siap-siap tu. So korang akan tengok yang memang saya dah set up semua. Dan kotak dia sama saja macam yang lain. Kita ketuk-ketuk macam ni. Semua kotak yang sangat tebal. Dia datangkan dengan 4 warna iaitu kuning macam kat depan ni, grey, black dan juga indigo. Tapi macam saya kata colour purple lah kan. Come on, lelaki kan. Mana nak kenal warna sangat. Okay, so kita buka dulu. Alright, dapat. Macam biasa, Anbernic memang dia takkan tinggal EVA foam atas ni untuk protection. Kat sini, dia bagi tapered glass dah siap-siap, kita dah pasang dah semua ni dan juga instruction dekat dalam tu. Simple instruction je, tak banyak yang dia detailkan dalam tu. Kemudian kat sini ada USB Type C yang dia dah bagi. Okay, so untuk yang kat sini, mari kita buka. Kita ambil warna indigo guys. So maka alkisahnya kita dah unbox. Basically kotak dia simple. Macam biasa Anbernic dia dah bagi tapered glass semua siap-siap, memang terbaik lah. Jadi sebelum kita nak buka benda ni, kita nak cerita pasal dia punya reka bentuk dia dulu. Okay, kalau korang nampak kat sini, dia size dia bentuk 3.4 inch. Dan juga dekat bahagian sini, tengah ni, dia menggunakan alloy axle. So, dia memastikan korang buka dengan tutup dan lama-lama pun dia takkan loose. Sebab kita bandingkan dulu dengan yang lama. Okay. Ini RG35XX, guna axle yang berkualiti. Sampai sekarang, daripada hari tu saya unbox tu dan saya main, sampai sekarang dia masih elok lagi tahan dia. Tak ada masalah. Okay. So, untuk yang ni pula, okay, dari segi luaran dia, memang sebenarnya dia kecil sikit daripada RG35XX SP. Lebih kurang macam ni kalau kita letak atas ni betul-betul. Kau nampak ada beza dia. Sebab yang ni adalah dalam bentuk 3.4 inch, tapi dia juga didatangkan dengan joystick. Kalau bahagian tepi dia, korang nampak ada untuk tak TF card. Letak dua actually sebenarnya. Satu kat sini dan satu kat sini. Kemudian ada reset button, power on dan off button. Bawah ni macam biasa dia letak juga audio jack. Ni untuk korang letak string kalau kata korang nak ikat kat mana-mana. TF1 punya card. Volume up and down. Sini ada HDMI, USB on the go. Sama juga HDMI ni, mini HDMI korang boleh sambung terus ke TV. Dan juga USB on the go ni, korang boleh nak letak data ke nak charge ke semua kat sini je. Dia ada button R1, R2, L1, L2. Dan jom kita buka. Dan semestinya, biasalah saya ni. Tengoklah story ni. Yang ni bukan salah device ni, ni salah saya. Tapered glass tu saya letak tak betul-betul ikut spek. Saya letak terus je. Tu dia ada macam bubble kat sini sikit. Nantilah saya ubah balik. Okay. So, kalau korang tengok dari segi mekanisme buka dia sama saja. Macam dengan yang 35XX yang sebelum ni. Saya tak ada masalah yang tu. Buka pun memang dia cantik elok. Now, bila korang ambil colour ni ataupun colour kuning, colour kuning tu dia lagi menjelah sebenarnya. Tapi, colour kuning, button dia semua colour merah. Kalau colour indigo ni, button dia lawa tu, macam button korang Nintendo dulu. Okay, so kat sini korang akan tengok ada menu button. Up and down, D-pad. Button menu semua sama, speaker macam biasa. Ini yang special dia tambah ni. Selain daripada select start ni, ini dia. Iaitu joystick. So, benda ni berguna kalau especially korang yang, let's say, macam saya cerita dulu saya. Saya
35SXSP ni saya hanya betul-betul main 100% game GBA sahaja. Tapi mungkin setengah orang yang bajet rendah, dia nak beli device yang macam ni sebab dia kecil comel. Tapi dia nak main game lain. So dia nak main game lain yang mungkin menggunakan joystick, game PlayStation ke apa ke. So joystick ni membantu dia lah. So bahagian belakang ni korang tengok dia ada macam line-line macam ni. So dia a bit grippy sikit lah. However ni kecil lagi. Basically RG 34SXSP ni datangkan dengan all-winner H700 quad-core A53 processor, which is sama juga. Datang dengan 64-bit Linux dan dia menggunakan bateri 3300 mAh. So kalau korang tengok sama je bateri dia kat sini. So macam saya main yang ni pun dah tahan lebih kurang dalam 5-6 jam lah. Atas korang, kalau korang main game yang berat-berat memang tak apa tahan lah. Dan dia juga ada extra function dia. Dia support 2.4G wireless controller. Normal lah. Sama juga tu. Dan cable handle connection. Kalau korang nak guna Bluetooth pun boleh juga. TV HDMI kat belakang ni. Dan dia juga ada vibration motor. Kalau dia vibrate untuk certain game. Korang juga boleh main game melalui secara Wi-Fi. Streaming. Dan juga speaker. Positive sound speaker dia kata. Tapi saya rasa dia just normal high fidelity speaker je lah. Untuk color pula macam saya tunjuk tadi. Dia datangkan dengan warna kuning, grey, black dan indigo. Tapi kalau kata tengok kat sini sebenarnya saya rasa mungkin saya tahu lah kenapa dia pilih warna merah untuk buttonnya ni. Sebab sekali pandang nampak macam Pikachu wow. Okay, bercakap pasal otak pula. Kat sini dia gunakan DDR4 2GB. Bukan lagi 1GB. So, dia lagi smooth. Make sure korang nak run software apa semua lagi smooth. Dan dia menggunakan 3.4 inch full viewing angle IPS. Alamak. OCA full illumination 720480. So, basically, dia macam 3 kali GBA punya size. So, compare dengan 3.5 inch ni, dia macam dia a bit stretch sikit. Dia stretch sikit. Dia stretch ke tepi. Nampak tu? Kalau 3.4 inch ni dia lagi sesuai betul-betul. Lagi menyelah kalau korang main GBA. Dan basically sama juga dengan ni. Screen size dia. 3.4 inch. Okay guys, inilah rupa dia. Ni kita dah unlock dah. Kita dah switch on semua. Korang boleh nampak kat sini Ni ada game room macam biasa. Embernic punya sendiri. Ni kalau korang nak guna RetroArch. Ada app center. Favorite, history, search, setting apa semua. Dan yang best dia, yang ni patutnya saya tak boleh nak cerita tapi saya kena cerita jugalah. Dekat app center ni, sebab ni firmware yang terbaru tau. Korang pergi dekat app. Kat sini. Nampak ni? Kalau korang tertanya-tanya kat mana korang nak download game, pergi sini je. Make sure korang connect ke wifi dulu. Nampak ni saya dah connect ke wifi rumah saya. Connect ke wifi dulu, kena internet. Kemudian korang buka je ni. Kemudian korang boleh download semua kalimat nenek ROM lah. Tapi untuk yang ni kita ambil 64GB. Kali ni dia datang 64GB. Sebelum ni macam model yang ni dia datang dengan 32GB yang paling kecil. Tapi yang ni dia datang dengan 64GB guys. Device ni dengan device ni lebih kurang sama je. Bersama dengan device ni pun lebih kurang sama je. Dari segi screen size, dua ni sama. Yang ni screen lagi besar sikit. However, berbanding dengan RG 35SXSP ni, dia tak ada analog stick. Nampak tak? Analog stick ni membantu sangat-sangat tau. Especially kalau kata korang nak main game yang, let's say, macam saya katalah, kalau korang nak main game PlayStation ke apa ke. Cuma, ialah analog stick dia ni lebih kepada syarat untuk ada saja. Dia taklah setinggi analog stick kalau kata korang main controller. Yang ni pun controller Embernic juga. Dan controller Embernic ni menggunakan 2.4 GHz connection, wireless connection. Dan juga boleh connect dengan Bluetooth. Korang boleh connect dekat sini. Nampak tak? Kalau korang kat sini, tengok. Dia ada network setting. Yang korang boleh switch on, nampak ni. Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi setting dan Moonlight. Dari segi button, button wise sama je macam ni. Okay, Japan Alps button katanya. So, dekat bahagian belakang ni pun sama saja tulisan L1, R2. Sini pun. Ni macam perbandingan sikit je lah. Okay. So, by right.
Ya, jom kita cerita sikit by right. Sebelum kita buat game testing by right saya nak kata kat sini, kalau lah kata korang nak beli antara ketiga-tiga model ni, dia masing-masing menggunakan otak yang sama, cuma yang ni datang dengan DDR4 2GB RAM dan 64GB micro SD card. Okay, kalau kata korang nak beli, bagi saya honestly, kalau korang memang minat device bentuk macam ni, yang buka tutup ni, korang go for this. Sebab dia sangat sesuai untuk orang-orang yang nak satu device yang unik sikit berbanding dengan device yang flat screen. Kalau yang macam ni, dia GBA, dia ikut betul-betul bentuk GBA, dia flat saja. Tapi ada setengah orang dia tak nak macam tu, dia nak yang macam ni. Sebab dia punya bentuk dia tu unik. Dan color dia tu especially very unique lah. Okay. Dengan harga dia pun yang agak murah saya boleh kata. So kalau korang nak beli, ada link kat bawah tu official store yang saya sendiri beli dengan diorang. So kat situ ada direct, dia akan send terus sampai ke rumah korang. Kalau kata korang memang bajet sangat rendah, sangat-sangat rendah, tak banyak lah korang nak spend, dan korang nak satu device yang kecil yang boleh gantung, boleh bawa ke mana-mana, saya suggest yang ni. Compare daripada 35XX SP ataupun yang 34XX ni, better 34XX SP macam ni. Sebab dia menang dekat sini. Dan kat sini korang boleh connect terus, sambung je tali tu. Kalau device yang lama ni kau pasang tak? Mana ada tempat nak letak tali? Tak ada kan? Tapi untuk device yang baru ni, korang boleh letak je tali ni. String yang kau boleh letak kat lanyard. So gantung sambil boleh main kat mana-mana. Okay, boleh tengok gameplay dia memang smooth sebab his 700 kalau nak main. Oh, jatuh. Kalau nak main game PS1 ni memang okey sangat lah. Sebab PS1 dia tak berat sangat tau. Dan tengok saya main guna ni. Lagi senang kita nak main. Compare tu dengan kita nak guna D-pad memang susah lah. So by right lah, PSP kan dia screen dia panjang kan. So dia akan stretch out jadi bentuk 720x80 ni. So agak mungkin nampak pelik lah. Dan juga saya cakap terus terang untuk game berat-berat H700 ni tak boleh dan tak berapa sesuai korang nak main sebenarnya. Memang dia boleh main game PSP, tapi untuk game berat-berat saya tak galakkan. Especially kalau kata korang nak main GTA dan banyak-banyak animation dan juga God of War. Bukan tak boleh main, boleh, tapi korang akan rasa sedikit, ada sedikit lah lag tu, tapi masih boleh menang kat lawan ni. Okay. So ini adalah test untuk PSP. Macam saya kata sekali lagi, untuk screen panjang tu dia akan stretch out atas macam tu, dan juga untuk kalau animation tu terlalu berat, mungkin dia tak boleh nak bawa game tu. So macam sekarang ni saya buka game GBA, yang ni Pokemon Leaf Green. Yang best dia actually, kalau lah kata let's say lah korang ada device satu lagi kat tepi, which korang boleh connect juga dengan mana-mana as long as ROM dia sama dan juga dia menggunakan same, boleh kata orang kata apa, same firmware lah untuk device yang lain. Korang boleh guna wireless GBA wireless adapter, di mana korang boleh buat chat dan juga Pokemon trading. So kalau kata korang dalam same Wi-Fi network, korang boleh on Pokemon trading daripada satu account ni ke satu account yang lain dekat device ni yang lain. Okay, seterusnya kita nak test game Marvel vs Capcom daripada Dreamcast.
voice dia, volume dia tu memang sangat kuat actually. Kalau kata korang kuatkan betul-betul, sebab tengoklah speaker dia direct hala ke korang. Mari kita try pakai yang ni dulu. Try tengok. Ni antara game yang best untuk korang main. Dan since ada, nampak ni, analog stick ni, so lagi sedap lah nak bermain. However, analog stick ni kecil je. Saya taklah betul-betul galakkan korang nak main pun guna. Tengok-tengok ah. So again guys, by right, device ni memang sangat best. Kalau kata korang nak pause, macam saya cerita dulu untuk device yang sebelum ni. Kalau nak pause saja, korang just tutup. Dia automatic pause, dia akan on standby mode. Korang nak sambung main, buka balik. Dan korang jangan risau kalau nak tutup tu takut rosak ke apa, sebab dia ada alloy stick kat sini. Dia macam satu benda tu alloy besi yang dia cucuk kat tepi kiri dan kanan ni. Di mana dia bagi ketahanan untuk dia tahan lama, tak adalah patah terkopek apa. Dan juga kat atas ni dia ada rubber. Apa ni, macam rubber silikon ni, yang mana kalau kata dia tutup, korang tak adalah dia terhentak dekat situ je. Ni macam summary from the whole yang kita sembang-sembang tadi. So kalau tengok dari segi size tu, korang akan nampak yang 35SX SP dan juga 34SX SP. Biarpun yang ni ada datangkan dengan analog stick, however dari segi size memang besar lagi yang jenis lama. In terms of build material semua, lebih kurang saja. Okay. Dan kalau kita buka pula, korang tengok okay, korang akan nampak dekat bahagian sini sebenarnya dia bukan full screen. Full screen dia ada bezel juga kat sini. Kat sini ada bezel hitam kat tepi dia. Kalau untuk yang ni, tengok dia tak ada bezel. So anyway guys, kalau korang nak beli, korang tengok tu. Terus apa lagi? Tekan link kat bawah tu, official store daripada Anbernic. So saya beli pada situ. Diorang sangat memurah hati bagi saya pre-order awal untuk dapat benda ni, untuk saya share kat korang semua. So thank you very much guys. Sorry sebab saya lama tak buat video-video lain. Mostly saya banyak buat video Anbernic saja, dan sebab saya agak sibuk dengan channel-channel lain dan juga projek-projek lain. So anyway, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe. Ada soalan, tulis kat bawah, saya akan cuba jawab macam video-video saya sebelum ini. Apa yang saya jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okay, apa yang saya belanja, apa yang saya main, apa yang saya buat, itu semua saya cuba jawab. Kalau kata benda yang saya tak ada, saya tak boleh jawab. Minta maaf. So anyway, thank you very much. Bye.